Banjir dah nak naik. Jadi jom kita cepat Curi bangkul mak aku lu. Masa aku kecil dulu kat kawasan tali air rumah aku lah, selalu ada orang tahan perangkap ikan yang dinamakan lompatan. Ianya diletakkan kat kawasan air jatuh. Orang kampung cakap ikan memang suka main air laju. Mungkin dia orang nak ke hulu. I'm not sure what their motivations are, tapi ikan memang suka melompat kat kawasan air jatuh. But first, aku kena minta maaf atas skill lukisan aku yang tak seberapa ni. Aku yakin ada antara korang yang pernah tengok perangkap yang macam ni. Mungkin tempat korang nama lain. Lompatan ni macam perangkap drive-thru all you can get fish trap. Dibuat dari frame kayu dan jaring halus, dan di hujungnya ada awning. Ia akan digantung condong ke bawah, just above the water surface tempat air jatuh. Dan bila ikan ada datang and lompat masuk, dia akan slide down to the bottom. Dan bila dia cuba lompat keluar, tak boleh sebab ada awning tu. Perangkap yang agak bijak dan perangkap yang aku niat nak buat, tapi tak sempat sebab air dah nak naik. So kita have to settle with the laundry basket je lah. Abang Sid, dah jatuh dalam air balik.